Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersiaran you all. Thank you siapa yang join. Tajuk bonda hari ni siapa tu you all? Bonda faham kita baru habis cuti panjang, pergi jalan-jalan dan bonda pun pergi cuti juga dan spend time sama keluarga, tapi perasan tak you all? Kadang-kadang kita pergi cuti tapi kita punya jiwa tak terpenuhi. Siapa rasa macam tu? Hari cuti, spend time, selalu kata kerja tu stres, tak kerja pun rasa tak best. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa macam tu? Buat macam-macam kan, nak pergi holiday, pergi pantai, pergi shopping, pergi macam-macam. Tetapi macam rasa penat dah habis semua duit kan. Habis bayar hotel, beli barang-barang, pergi pantai. Tapi kita masih lagi dengan suami isteri tak tenang. Dengan anak masih marah. Kita punya akhlak dengan keluarga tu sama aja. You buat everything kat luar, tetapi kat dalam tak best. Siapa rasa? Okay? Jom kita niat untuk jadi ni majlis ilmu. Untuk kita niat untuk tengok kenapa aku dah buat macam-macam. Ada semua dah. Ya? Kita mulakan mulut kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Masya Allah, kan? Macam itulah bonda rasakan this one is across the board. Dan bonda nak sebut satu kajian. Ya. Bonda dengar tadi seorang yang dia ahli psikoterapis lah, tapi di Islam kan. Yang bagusnya dia kata gini. Kajian menunjukkan ya, dalam 1 bulan, mungkin dia bukan di Malaysia lah ya. Kajian menunjukkan, it's about mental health ya. Dalam 1 bulan, manusia mengalami masalah mental atau jiwa 3.5 hari sebulan. That means 10% you all, slightly more 10%. So maknanya kalau you all rasa down, rasa kosong, rasa tak best, rasa tak best lah, it is okay. Majority people, bonda pun first time dengar, wow, sebab kita ni takkan nak best saja sebab kita bukan wali Allah, kita bukan Nabi, kita bukan, yelah, kita ni makhluk yang lemah yang tak ada apa-apa kan. So, good news. Bagi sesiapa, bonda ada topik, it's okay not to feel okay. Ingat tak? Bonda pernah topik tu. It's okay not to feel okay. Sebab emosi kita ni is actually a thermometer. Thermometer suhu. Siapa rasa, kenapa aku dulu masa kecil, tak ada duit, tak kahwin lagi, tak ada kerja, tak ada barang branded, muka taklah flawless, pangkat tak ada, nama tak ada, title tak ada, tapi aku happy. Cuba tengok anak kita tu, umur 2 tahun. Senyum aja, 2 bulan, setahun, happy je diorang. Sebab kita dilahirkan fitrah, tetapi dalam kita membesar tu, kita ada trauma, kita ada peristiwa negatif, kita macam-macam ke masa kita kecil tu, of course. Sebab itulah bonda nak cakap ni, it's good news. So, mana this author cakap, 3.5 days dalam sebulan, people have some masalah mental. So, bonda nak tanya, siapa di sini tak pernah sakit? Ada kan? Sakit lutut lah, sakit tekak lah. It is, I wouldn't say normal, it's natural. Untuk kita ada 4 komponen. Kita ada physical, intellect,
emosi dan rohani. Okay? So, badan kita ni tempat kita menjalankan kehidupan. Sebab kita mesti ada kontainer. Katakan roh berjalan aja. So, roh tu dah parking dalam badan. Badan ni kontainer. Macam kita kereta lah. Badan kita. Dan dia drive oleh sama ada your akal dan ego. Akal, mind saja ataupun heart. So, kalau kita nak ada masalah, pemikiran kita tiba stres, kita anxiety, kita depressed, kita tension, memang ada macam tu ya. Maknanya kalau macam mana kita boleh sakit gigi, sakit fizikal, mental pun is okay tu, ada sakit juga ya Allah. Siapa rasa lega dengan ni? Betul ke Prof? Ya Allah. Saya tak normal. No, it's okay. Siapa dah kata, it's okay not to feel okay. Dalam sebulan tu kalau saya tak best, Allah kenapa kau tak syok ni? It is okay. Macam kita sakit, tak pernah rasa sihat memanjang. Kan? Tetapi, of course, itu orang biasa. Tapi kalau kita belajar to be aware, oh, aku rasa tak best ni, there is a thermometer. Contohnya kita check thermometer, tiba-tiba thermometer kita tunjuk dia tak sihat. Kita tak tension, kita tak marah thermometer. Oh, okay. Sakit kat mana ya, kita pun jumpa doktor. Kan? Kita pun buat rawatan. Macam tu lah ya all. Dan Buddha nak sebut satu benda ni. Kita selalu, kita kata, kalau kita nak senaman atau kita nak solat, kita kata apa? I don't feel like it. Aku rasa nak, aku buatlah. Buddha nak tanya, kalau kita nak sihat, kita nak motivasi dulu, aku nak tahu ilmu dulu, nak tahu dulu, nak rasa rendah dulu, baru kita mampu ke? Ataupun kita start dengan behavior dulu? Mana dulu you all? You all hati nak, fikir, baru nak buat ke? You buat dulu, then you akan dapat apa you nak. Cuba teka, jom vote. Contohnya, kita nak jadi orang tenang. Kita nak solat, tak usahlah, aku kena baik dulu, aku kena tenang dulu baru boleh solat. Ataupun, aku lawan, aku solat, aku akan tenang. Which one you all? Sebab Buddha nak sangat tunjuk pada you all bahawa badan ni tempat sampah jiwa ataupun tempat platinum or diamond jiwa. So, kalau kita duduk atas manalah, bangun pagi, tak solat subuh, scroll, tengok IG, tengok tak manalah, scroll media sosial. Bandingkan dengan orang terbangun terus mandi, solat tahajud ke apa, mana yang akan hilang depression dia? Sebab banyak orang, bila dia depressed, dia tak mandi pun. Tak bangun duduk gitu. So, mesti lawan. Ini yang ada, dia panggil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ada orang dah buat buku, Mel Robin tu, dia kata 5-second rule. Because bila dia tengah nak depressed, dia pergi otak ular, bila dia baca, dia bangun 1, 2, 3, 4, 5, dia kira pum, dia punya otak akal take over, prefrontal cortex. Tak go into survival mode. Itu Mak Saleh. Bunda terkenakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Every time you nak depressed, A'udzubillah. Lawan syaitan. Because syaitan, dia akan menunggang segala emosi negatif kita yang kita merasa mangsa. Yes. So kita buat dulu. And kajian menunjukkan, ya Allah, ini kajian again. Siapa tengah depressed? Siapa tengah tension? Kalau mereka mula senaman, bergerak, badan kita ada tulang, ada otot, untuk apa? Oh, untuk baring tengok handphone ke? Untuk bergerak. Otot kita ni, kita ada tulang berapa? 306 pieces tulang ke? Otot kita, semua tu, we are made to move. Kita, anak kita boleh sibuk, dah pandai berjalan. Kenapa yang kita tak nak berjalan tu? So you must start first. So kajian menunjukkan, siapa yang senaman, dia punya, there is a 40% drop in the depression. So kalau kita stress you all, terus. Tu boleh kata, do it now. Kan ada orang nak masuk kelas, dia kata, saya kena baik dulu, kena pakai tudung dulu, baru masuk kelas. Saya tak layak, la ilaha illallah. Itulah dia pandai, macam you tak nak senaman, you depression, tunggulah aku sihat dulu, baru nak berjalan. Macam orang tak nak masuk kelas. Ada kelas untuk membawa kita ke fitrah, ada kelas untuk kita kenal diri kita. Tak apalah, I kena baik dulu, I kena tenang dulu, I kena solat, baru masuk kelas. Beliau bukan. Action. Start with the action. That's why orang-orang yang berjaya,
fisiologi dia, orang berjaya ni, dia mesti tengok apa dia nak. Macam kita, okay, kita tahu kita tengah depressed, kita tengah rasa kosong. How? Okay, aku nak jadi terpenuhi, nak setenang. You nampak outcome, you pun terus action. Start dengan action. Apa you nak, then act. Bukan apa you nak, fikir planning, nak pergi masuk gym membership, nak beli baju gym, beli kasut gym. Tapi dekat rumah you tak ada gym pun, you melompat atas, you buat skipping pun dah boleh. So again, kadang kita over planning. Because you are allowing your akal take over sangat. Planning, too much of your left brain. Siapa rasa betul? Siapa rasa lega ni? Betul lah. Kan? Macam your life ni, tekan, share. Apa you rasa? Ke you nak fikir, okay, siapa saya nak cari? No. Mia Ahmad tengah share. Tengah tag ramai. Aida tadi tag ramai. Najwa, siapa check. Thank you all. So you all yang dapat. So yang dekat TikTok ni, yang tekan tangan non-stop. Semalam bonda join you all, tangan bonda dan kita tak lumpuh pun tangan bonda. So kalau tangan kita jari kita lumpuh, tak ada action. This action, sharing. Okay. So kenapa kita rasa kosong, rasa down, walaupun dah ada rumah, ada suami, ada macam-macam dah ada. Pasal apa you all? Maknanya kosong sebab kita jauh daripada fitrah. Pernah tengok ke anak-anak kita yang kecil bawah 7 tahun? 7 tahun mungkin tak ada sekolah. Dia gini, selagi budak tu belum kena marah teruk-teruk, dia fitrah. Tetapi kalau you nampak anak you 3 tahun dah menyinga, dah melomah, that mean you all telah buat sesuatu mengotorkan jiwa dia. Kan? So budak-budak yang kecil tu, dia orang dysregulated children. There is no bad children, only dysregulated children emotionally, sebab mak ayah dia pun dysregulated emotionally. Sebab gelombang jiwa anak, getaran jiwa ibu bapa akan kena pada anak. You tengoklah sendiri. Terus sendiri. So kalau kita rasa kosong, rasa ada semua tapi tak tenang. Dan kita tahu kita semua sedang jauh daripada Allah. Kita tak fitrah. Jauh dari fitrah. Fitrah maknanya apa? Diri sebenar. Manusia ni hidup satu, diri sebenar. Nombor 2, diri palsu. Yang kita tunjuk, aku cikgu, aku doktor. Title, benda luar. Aku ada rumah macam ni, aku ada follower macam ni, aku ada profile. Itu semua luar. Pandangan manusia you all. Itu dia panggil diri palsu, ego self. Dan satu lagi fake self. Dia pura-pura. Pura-pura macam ni. Dengan suami dengan isteri kita kasar. Tapi dengan orang lain kita baik. That means kita berlakon. Mia Ahmad pelakon kan? Kita berlakon macam mana? Lepas berlakon tu habis peranan dah buat perangai lama kita. Macam tu lagi all. That is why kembali pada fitrah ni must be your way of life. Bila boleh fitrah? Hubungan kita dengan Allah you all. Sebab itu tak ada cara you all. Tak ada cara. Kecuali kita punya oksigen apa untuk hidup hati kita. Kita punya solat. Makanan kita apa? Boleh bagi metafor rasul you faham. Kita bangun pagi nak bernapas. Lepas tu nak minum air. Itulah Al-Quran. Lepas tu nak gosok gigi. Taubat. Lepas tu makanan. Zikrullah, zikir. Kau tak ada 4 ni macam mana nak hidup? Okay? So, nak tahu simptom. Siapa nak tahu simptom jiwa kosong? Bila kosong means kita tidak jauh dari fitrah. So, simptom jiwa kosong apa? 1, rasa bosan. Kerja banyak tapi rasa boring. Rasa bosan walaupun hidup kita sibuk. Macam jaga anak, bangun, masak, buat apa ni kalau berniaga buat. Tapi kosong. Sibuk. Bukan tak ada benda nak buat, sibuk tapi jauh kosong. Lepas tu senang nak marah. Sensitif. Kecil hati. Orang tak cepat kahwin kecil hati. Dan rasa sunyi. Sunyi walaupun suami sebelah, anak sebelah. Penuh dia pergi open house lah. Buat kenduri tahlil lah. Macam-macam. Pergi masjid lah. Tapi rasa sunyi walaupun orang keliling. Sebab kita tidak connect to our jiwa yang fitrah yang baik tu, hati kita. Kemudian kita rasa macam hilang arah. Aku nak buat apa lepas ni, macam mana? Nanti kalau suami aku mati macam, kalau fikir. Sebab kita dalam mode survive. Survive means kita guna otak takut. Otak ular, otak mamalia dan otak manusia. Ya Allah, kita solat dengan otak mana ya Allah?
Kenapa kita solat mula dengan niat? Hati. Sebab tu Buddha kata, Buddha suka perkataan ni all. Perkataan bahasa Inggeris home. Heart over mind and ego. Let's go home. Go back to fitrah. Heart, hati, qalbun salim must be tujuan hidup kita. Imam Ghazali pun kata hati itu raja. Tapi kita dalam hari-hari aktiviti, cuba tengok anak kita hantar pergi sekolah untuk apa tu? Straight A akal. Betul? Lepas tu nak suruh orang sayang. Maksudnya kita tak fokus pada hati kita ya all. Ya all, sebab tu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa ni sangat penting ya all. So kita ada apa? True self tu hidup dengan fitrah. Dan Buddha dah cakap scientifically, Buddha dah nak beri malam ni, Buddha akan terangkan sedikit dalam webinar macam mana yang apa 3 sifat atau 3 bahagian tubuh kita ni. Kadang-kadang aku baik, kadang-kadang aku nak perfectionist, kadang-kadang aku ni makan banyak, kadang-kadang aku ni merajuk. Kenapa ya? So kita nak kenal 3 bahagian kita ni yang mencegah kita daripada dapat menuju fitrah tu. Pernah tak you all, masa you all solat, you all merajuk? Tak ada kan? Bila solat, bergerak pun batal. Kita nak, macam tu. So, oksigen kita solat, bercakap dengan Allah. Dan you all, tidak ada orang yang boleh hidup best kalau tak, solat tak cukup dan tak tepat waktu. Okay, siapa yang belum cukup, at least cukup dulu you all. Cukup you all. Kalau you nak pergi power bank, you all macam ni lah. Handphone kita bateri mati. Macam bonda kan, asyik power bank je. Power bank mati, bonda pun alah tak ada bateri. Macam tu kita. Nak kasih sayang daripada nak suami, nak bos, duk bergantung kat power bank. Why don't go to the main source? Main source terus. Pergi kat main source, Allah lah you all. Solat. Lepas tu, dengar pula ayat Allah. Banyaknya naratif yang nonsense kat luar sana. Kita ni suka sangat dengar orang yang cakap. Tapi tak tengok apa Allah cakap. Sedangkan Allah menggenggam seluruh isinya. Quran tu satu ayat. Kau tertenung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu ayat tadabbur. Tengok. Dan rasakan semua ayat Quran tu Allah bercakap dengan kita. Kalau kata orang munafik, cakap aku pun munafik ni. Apa Allah nak kau munafik? Always merasakan setiap ayat untuk kita. Walaupun Allah cerita tentang kaum, itu semua metafora yang kita mesti masuk. Aku tak nak macam tu lah. Aku tak nak degil lah. Bila Nabi Musa pergi belah laut, pasal apa? Dari segi otak kiri, logik takkan mukjizat tu. So jangan. Sebab tu Buddha kata, kita dalam keajaiban kuasa Allah ya all. Ya all, let me tell you. Macam you all sekarang, pejam mata, cuba dengar suara mak kita. Dengar suara mak. Kan pelik. Tapi kalau Buddha kata, okay, 5 campur 8 tolak 2 kali 12, payah kan? Sebab yang you cuba dengar tu, satu bahagian dia panggil kita, dia punya subconscious mind atau boleh panggil minda segar. It's very powerful. Tapi kita tak guna itu, guna yang logik tu. Itu 5% you. Sebab Bonda tahu pasal Bonda dah belajar dari segi ilmu dia, akademik dah banyak dah. Tetapi Bonda yakin kebahagiaan kita tu bukan akademik kita. Tapi hati dan jiwa kita yang mempengaruhi seluruh 100 trilion sel kita. So kalau sel kita, reseptor dia ada untuk positif atau negatif, dia akan energi negatif atau positif. So kalau apa kita rasa, apa kita cakap, sebab tu pagi-pagi seluruh anggota cakap pada mulut, wahai mulut tolonglah kau lurus. Kalau kau lurus kami pun selamat. Sebab tu mulut ni, ya Allah, ya Allah. Sebab tu kita orang wanita banyak masuk neraka pasal apa? Mengumpat mulut. Dan juga kufur nikmat suami. Again, it's all us. Ya Allah, sebab tu Bonda sangat-sangat nak cakap lah. Apa-apa kita ni, please saya bertanggungjawab. Kita masuk syurga neraka bagi semua kita yang pilih dengan iman ataupun nafsu kita. Ya Allah. Sebab tu dia panggil heart over mind and ego. Hati jadi raja. You all rajakan hati you all. Jadikan hati raja. Don't allow. Apa-apa you buat ikut. Ya, sebab tu kembali kepada fitrah tu Bonda rasa memang Bonda nak sangat share dengan you all malam ni. Okay? Satu lagi orang yang simptom jiwa kosong rasa sedih. Kenapa aku sedih ya? Ya aku sedih. Tak ada sebab. Tengok semua ada. Okay? So that's why Bonda kata power bank kita tu kan. Dan kita tak tahu gigi. Bayang you all tak gosok gigi sebulan. Tak ada nak dekatkan macam tu lah kalau tak taubat. Dosa penghulu istighfar Bonda kata cuba hafal dan hayati you all. You all mesti taubat. Dan all the time jiwa kita ni anggota ni zikir. Kita bekerja kerana Allah zikir.
buat apa semua Allah kena zikir. Okey? Sebab tu kalau kita tak connect dengan Allah, maka kekayaan dunia pun tak boleh isi. So bila kita kosong kat dalam, isi mana pun tak akan rasa. Sebab hati tidak ada rasa nikmat Allah tu sebab tidak ada ilmu. Okay, so perasan tak Bunda kata, bila you all masuk 7am, you all masuk kelas, you dengar, kenapa aku berubah ya? Sebab otak kita you all ni, dia panggil neuroplasticity. Ingat Bunda kata kita ada 100 bilion otak, sel. Dan satu otak, satu neuron tu you all bayang satu handphone lah. Bayangkan you ada 100 bilion handphone, yang boleh connect satu handphone ada 20,000 kontak. The chance untuk kita kena sangat tinggi. Polarity, dia punya permutation dia. So, kalau kita masa kecil, trauma, otak kita ni wiring dia bergantung pada pengalaman lalu kita. So, kalau kita ni banyak sangat trauma dan tekanan, maka kita akan, dia pernah cakap apa? DMN, Default Mode Network. Orang yang dapat trauma ni, masa dia besar dia jadi overthinking, over-controlling. Siapa setuju macam tu? Lah, proses overthinking. Semua saya nak control. Kita perhati orang yang banyak luka batin. Dia overthinking, hypervigilance, over-controlling. Dia takut, dia panik. Macam mana? Dia tak ada let go. Dia tak ada hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak ada. Dia tak serah pada hidup dia. Sebab tu Bonda kalau buat operation mata kan, kalau orang takut. Say this, overthinkers are losers. Yes. You duduk overthinking berapa tahun duduk, betul lah saya banyak gastric GERD. Itulah. Pasal awak tak ada rasa tak hidup bersama Allah. Kita ni hidup bersama siapa? You tidur semalam siapa jaga? Allah kan you all. Betul tak? Okay. So, kajian lagi So, ingat konsep neuroplasticity. Setiap emosi negatif yang kita rasa akan wiring negatif. Default mode network kita go into overthinking, over-controlling, hypervigilance, expecting the worst. Nampak benda negatif aja. Sangat tertarik pada benda macam-macam. You sangat fokus pada luar. Dia tak dalam. Okay. Dan Bunda nak sebut lagi, dia panggil heart-brain coherence. Bila hati kita ni dengan otak tak selaras, maka kita punya hormon stres seperti kortisol akan meningkat. Tu badan naik tu. Itu sedang gastrik tu. Sedang inflammation macam-macam tu. Dan juga hormon kasih sayang seperti oksitosin dan serotonin jadi rendah. Sebab tu siapa sedekah buat baik memang serotonin dia meningkat. Ya, jadi bila kita panik, hati kosong, sistem saraf tak stabil, kita go into saraf 2, saraf kita tenang dengan panik, kita senang panik, kita selalu kecewa, maafkan Bonda, senang panik, kecewa, marah sebab kita beroperasi daripada otak bawah, otak ular Bonda panggil, reptilian brain. Reptilian brain. So you all gitu je all. You marah anak, you marah orang, you bergaduh, semua otak ular. Because haiwan kan suka patuk-patuk orang. Patuk lari. Itu semua orang affected by environment. Perhatikan ular macam mana. Kan dia warm and blooded, dia akan suhu badan dia ikut environment. Macam itulah ular. Tapi manusia Masya Allah pergi ke orang Eskimo pun okey, orang dekat panas pun okey sebab kita highly adaptable, kita dalam jiwa. Kita ada own mechanism. Dapat idea baru, yes. Ular dia saling kulit, dia duduk seorang-seorang sebab tu. Kucing, mamalia, untuk seorang sayang je. Cari perhatian, itu semua otak. But if you, apa hikmah? Itulah takwa ya Allah. Sebab tu malam ni Bunda tak sabar bersama 1,000 orang malam ni insya-Allah. Kita akan sama-sama belajar macam mana kita punya kerinduan nak tenang ni kita realisasikan. Bunda nak kenalkan you all 3 bahagian kita sedikit lah supaya you faham. Dan Bunda akan record beberapa record dan juga Bunda nak buat special malam ni bagi siapa yang nak pergi haji. Bunda bukan ustazah you all. Tetapi Bunda tak nak pergi mana kasih haji semua, tak ada. Bunda tak nak pergi teknikal. Bunda pergi jiwa. Bunda nak kita pergi haji dengan menjaga hati jadi raja. Jangan pergi yang 3 orang tu kacau kita. Jangan pergi dengan diri palsu kita. Jangan pergi dengan diri ego kita. Letak. Kenapa yang kita pergi melontar semua tu? Dah buang sifat buruk lah. Buang sifat ego tu you all. Ya dah you all. Kita tawaf dan itu semua you all dari segi rohani. Siapa yang masuk ESQ tahulah. Boleh tak tahu sangat. Tapi Bunda lebih fokus kepada hidup di mana-mana dengan hati jiwa qalbun salim. Mati nak dapat nafsu mutmainnah, nak dapat husnul khatimah, masuk kubur dapat masuk taman syurga, bangkit pada mahsyar dapat lindungan arash, buku timbangan tangan kiri, lalu titian sirat
terus pergi ke syurga. Itulah tujuan kita hari-hari 7am tu saja. Buddha bukan ada ilmu agama sangat, tapi Buddha nak cara hidup kita tu, cara takwa kita tu. Cara yang hidup penuh dengan sedar diri, bukan sedar orang. Kita tak sibuk cerita orang. Sebab tu mana Buddha pernah komen pasal isu, ada pernah dengar Buddha komen isu orang ni, Buddha tak akan komen pasal orang. Sebab Buddha takut apa yang orang buat, Buddha kata takut Buddha buat terbuat dan anak cucu nak jaga. Sebab biarlah isu-isu tu orang lain yang berilmu bercakap. Bonda akan cakap pada you all, siapa yang sudi nak berjaga Bonda, Bonda scan QR code masuk komuniti Bonda di Air Tenang, belajar. Siapa yang belajar sajalah. So bersama 1000 orang malam ni, kita akan sama-sama nak menjaga ilmu untuk qalbun salim, untuk tenang, hidup dengan diri sebenar supaya kita nak jaga keturunan anak kita, 7 keturunan. Kenapa Bonda kata macam tu? Sebab kalau kita hidup dengan otak ular, maka kita akan jumpa jodoh otak ular. Ataupun dah ada jodoh pun, kita beroperasi daripada otak ular, daripada ego atau ego kita. Maka suami kita pun mirror, cermin kan? Maka suami isteri yang ego, pengemis cinta, bergaduh, menyalahkan, anak tengok, anak pun absorb trauma. Macam kita trauma daripada mak ayah kita. So bila anak kita orang di zon sengsara, rasa bersalah, takut, hina, benci, maka dia pun akan dapat pasangan macam tu lah. Dia akan dapat jumpa orang macam dia. Dia suka orang macam dia. Dia ni otak kata ni macam aku, okey dah boleh kahwin. Maka rumah dia jadilah duplikasi rumah tangga kita. Siapa di sini perhatikan? Kenapalah perangai ayahku macam, perangai suami aku macam ayah aku. Aku sakit hati dengan ayahku tinggalkan mak aku. Suami aku pun macam tu. Emotionally unavailable, dingin. Kan macam bela sotong suami. Kenapa ya? Kenapa? Sebab otak you cari benda yang familiar masa kecil. Selagi you tak healing. Then bila anak kita macam tu, menantu, cucu sama, keturunan stres, keturunan anxiety, keturunan tak sedar diri, keturunan berita. Itulah Bonda rasa Bonda dah lama dah cakap benda ni kan. Daripada tahun 2010 Bonda pergi Hakim dan sebagainya. After 15 years, masalah sama. Bila Bonda jumpa buku Bonda tulis dulu, soalan yang ditanya sama macam sekarang you all. Maknanya benda ni tak akan berubah selagi manusia tu nama manusia. Dan perkahwinan ibadah paling panjang. Kalau kita beribadah, you all nak ke beribadah dalam tak selesa? You pakai telekong koyak, telekong tak lalat, telekong buruk, bilik kotor, sejadah koyak, bau busuk. Nak ke ibadah macam tu? Bayangkan rumah tangga, satu ibadah. Solat 5 waktu, 10 minit pun kita nak jaga. Apa lagi ibadah 30 tahun? Apa lagi ibadah 30 tahun you all? Betul tak? Ya? Dan sebab tu dalam badan kita ni, Bonda akan kenalkan malam ni sedikit lah. Ya? Ada bahagian yang luka yang kita akan ambil alih hidup kita kalau tak sedar. Okay? Bahagian ni dia suka rasa tak disayangi. Dia akan menjerit. Dia nak tahu kita ada banyak luka, kita selalu sedih, kecewa, sabotaj diri. Jadi bila kita abaikan diri kita yang luka batin tu, kita jadi macam tu lah you all. Suka kesedih, suka kecewa, suka sabotaj, kalau ada kelas yang bagus, dia akan sabotaj. Macam nak tahu sabotaj you all? Nanti kan nak masuk, nak bayar, nak buat masuk kelas, tak dapat, ralat. Itu semua sabotaj. Your mind, you kata tak, tapi hati tak nak, tak coherent. Sebab tak mulakan niat qalbun salim, niat menuju Allah, niat nak kenal diri, tak ada. You tak ada niat macam tu. Ya? Sebab kita hidup first niat. Lepas niat kita mesti yakin. Yakin Allah beri, berdoa dengan yakin. So kalau tak niat dan yakin, tak ada tindakan macam mana? Sebab tu kita ada AIDA, aware, sedar. I, intention, niat. D, doa, disiplin. Dan A, action. Sebab tu action mesti ada. Ni kita banyak. Zikir macam-macam. Semua Prof bagi doa untuk ni, doa untuk. Bonda ni tak pandai lah nak ajar doa-doa. Tapi pada Bonda, taubat. Sebab taubat ni, dosa ni penghalang kepada rezeki. Rezeki hidayah, rezeki pilih masuk kelas, rezeki nak buat baik, rezeki nak sedekah, rezeki lembut dengan anak, rezeki tak. Itu you all. Rezeki paling mahal hidayah Allah. Sebab ya Allah, kau pilihlah aku ni untuk suka dengan ilmu. Pilih aku untuk share. Pilih aku untuk masuk kelas. Pilih aku untuk sedekah. Pilih aku nak taat suami. Pilih aku nak sayang isteri. Pilih aku nak baik dengan anak. Bila aku rajin bekerja. Minta Allah pilih you all. Sebab kita tak ada daya upaya you all. Kalau baca kitab hikam yang pertama ialah hilang keberadaan diri. Jangan I.
Dan kajian menunjukkan orang sebut aku ni memang senang risiko dapat sakit jantung. Ada kajian you all dekat hospital baru dia baca ni 20 years ago. Dia kata bila dia pergi dekat ward, dia tengok orang yang kena heart attack dengan orang tak heart attack. So dia bercakap dengan dia. Dia perhatikan orang kena heart attack ni apa you all. Dia sebut I tu, I, mine, me, saya. 3 kali ganda lebih banyak daripada orang yang tak kena heart attack. Wow, bunda rasa maknanya self-centered, ego self. Orang sebut I, saya, ni rumah saya, follower saya, community saya, dan sangat kompetitif. Tak nak collaborate dengan orang, dia aja. Ini dipanggil orang yang sangat self-centered, sebab selalunya orang yang self-centered nak rasa power dia sebab they come from a very low self-esteem. Sebab masa kecil rasa tak ada apa-apa, tidak dibanding-bandingkan, so dia terpaksa survive. So dia banyak guna otak ular, fight, flight. Dia guna otak mamalia, sayangnya aku buat aku rasa penting, I'm somebody, please. I want to be somebody because we feel we are nobody. Betul? Pedih lah sikit mana cakap ni. Siapa rasa tak ada apa-apa akan suka tunjuk dia ada apa-apa. Tapi siapa yang kenyang dengan Allah, makanan roh jiwa dia dengan Allah, dia takwa, dia fitrah. Orang yang kenyang dengan Allah, ya Allah, dia tak perlu manusia. Dia suka menyendiri, sebab tu ada uzlah dalam Islam. Uzlah ni ada pergi kat bukit, tak boleh kita uzlah, kita berada dengan orang tapi hati kita parking kat Allah. Orang cakap, kita nampak ni makhluk Allah, aku nak layan dia supaya Allah redha. Itu je. Dia duduk dengan orang tapi hati dekat situ je. Badan dia dengan manusia, hati dekat Allah. Macam tu. So dengan orang macam ni, orang fitrah, dia suka menerima daripada Allah. Dia yakin Allah beri, dia suka nak memberi. Dia tak expect apa-apa. Tak perlu apa-apa daripada makhluk, dia bebas dari penghargaan dan cemohan manusia. Orang cemoh dia pun dia relax, orang pun sama je. Penuh sound wave je. Dia bulletproofkan diri dia dengan takwa. Kan? So bunda sangat nak ajar you all malam ni, ya Allah, bestnya. Tak sabar. So dalam Islam berkata apa? Surah Ar-Ra'd, ketahuilah dengan mengasihi Allah, hati akan tenang. Ya? Dan siapa berpaling daripada mengasihiku, maka sesungguhnya hidupnya sempit. Surah Toha. Ya? Sebab itu you all, jiwa yang dicipta ni untuk kembali kepada Allah. Hidup kita untuk kepada Allah, ya all. Bukan untuk kumpul kat luar. Sebab tu bunda kata 4A yang orang yang tertipu, apa dia? 4A orang tertipu, apa dia? Dia bunda bahasa orang putih lah. Pasal bunda dengar ni orang putih punya in English. Approval of others. Penghargaan manusia. Number 2, achievement. Nak degree tu, nak kaya, nak tunjuk. Ya? Dan number 3, acquisition of wealth. Kumpul harta, approval dan achievement. Kalau achievement tu anak dia mesti 10A, upload kat Facebook, ambil gambar, buat kenduri, kenapa anak saya dapat 10A? Why you all? Baiklah duit tu sedekah kat orang susah. Buat amalan rahsia, tak payah cerita lah you all, tak payahlah. Tak payah sangatlah. Ya? Sebab itu, kalau jiwa kita yang nak kembali pada Allah, kita tak buat, maka kita akan rasa lupa. Aku duduk kat dunia tak kenal diri. Aku ni pasal apa aku duduk sini? Lah, tak kenal pun. Ya? Walaupun dunia dia penuh, tapi jiwa tetap kosong sebab tidak kembali pada Allah. Jiwa kita rindu pada Allah. Sebab alam roh, Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Apakah aku Rabb? Ya, bala syahid, aku saksi. Tapi bila kita hidup, kita tak menyaksikan Allah itu Tuhan kita, kita kosong. Macam mana kita power bank dengan main course. Kenapa battery flat kita kosong? Sebab kita duduk power bank. Nak suruh suami sayang, nak orang sayang, nak follower sayang. Semua nak yang kat luar tu. You all bergantung kepada tali rapuh. Tali rapuh pada sarang laba-laba. Tak boleh you all. Dan banyak benda perhatikan orang yang masa tua sakit teruk-teruk kan. Macam menyesal. Benda pernah sampai sekarang ingat. Mata dia macam nak buta lah. Buka. Masa tu kita orang tak tahu kenapa buat test. Rupanya dia ada syphilis you all. Syphilis ni penyakit perempuan. Dia panggil penyakit perempuan ataupun STD. Sexually Transmitted Disease. Sebab masa muda buat banyak zina. So bila tua, kesian kan? Sebab itu you all, siapa di sini buat dosa, tak taubat, teruskan dengan kawan-kawan tak elok, tengok benda tak elok, you all akan merana. Di akhirat, belum lagi di dunia dah sedih, dah susah you all. Ya, banyaklah benda kau jumpa macam-macam tu memang. Tapi selalunya orang yang ketagih benda tak baik ni sebab luka batin banyak. Again, kita ada satu bahagian dekat badan kita tu, part of our jiwa tu,
yang suka ketagih. Satu yang suka luka. Satu suka ketagih. Satu suka nak perfect, nak control semua orang. Macam mana tu? You suka tak hidup? Kita ada 4 bahagian. Satu fitrah yang lembut, macam kita masa kecil kan, tenang, bahagia, gembira, connected Allah. Satu lagi nak control orang. Satu lagi asyik merajuk. Satu lagi ketagih marah. Macam mana you all? Nak ke macam tu? Ya tak. Bila kita nampak orang tak baik, kita doakan. Kita jangan komen, kata yang bukan-bukan kat orang, you all. Sebab you know that you cakap, balik kat you. Jangan kata orang. Bunda nak bagi satu kisah seorang ulama ya. Dia ada seorang tu jumpa dia, sebab tu orang kutuk dia. Kutuk dia diam je. Kutuk kata macam-macam. Awak tak guna, awak bodoh, diam je lama-lama. Orang tu kata, kenapa muka kau ni aku tengok saja je, tak rasa apa-apa? Kenapa ya? Dia pun kata, kalau ada orang nak beri kita hadiah, lepas tu kita tak terima, siapa dapat hadiah tu balik? Orang tu pun, oh, akulah. Macam orang hantar kita barang, COD ke apa, dia beri, ada orang tu accept. Terpaksa dia bawa balik kan? Macam tu lah. Bila orang tu cakap dekat kita, kalau kita ada bulletproof, bayangkan dia kata bodoh, B-O. Bayangkan kita ada cermin keliling kita dengan izin Allah, kataan tu melantumpuk balik kat dia. Sebab itu you all, siapa yang tengok apa-apa, macam you all tengok mana, you all tekan like, siapa yang dapat tu you all? Bunda dapat ke you all dapat? You all tekan like, you all scan, siapa dapat you all? You all tag orang, you all highlight, you all, semua siapa dapat you all nak tanya? Ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. So kalau dapat tak baik maknanya apa? Dah beri tak baik. Dan boleh beri tak baik pasal apa? Ada tak baik qalbun. Bukan ada kat sini. Ada kat sini. Kan kita jumpa orang, dia buat gini. Ada buat gini. Kan macam bunda pergi Terengganu baru ni. Bunda kan orang tak kenal bunda dah. Tapi nampak, tahu pula kena pakai kacamata, pakai topi, pakai topeng. Orang kenal. Di sini, kita kat sini qalb, hati kita, qalbun salim. Dan dari segi dari segi medicalnya, jantung kita besar, kita punya ni, normal is betul fist, genggaman kita. And the same size sama dengan otak kita, limbic system kita, scientifically. So akhirnya kita ialah hati kita ya Allah. Hati tu pandangan Allah. Itulah bunda nak ajar every time, ialah pandangan Allah kita tu.